Ini betul-betul next level punya homestay tau. Homestay ni 3 tingkat tau. Ada 6 bilik. Dia punya entertainment pun ada banyak sangat. Kalau duduk kat sini, saya boleh jamin tau, satu hari kau takkan keluar daripada rumah. Korang masuk je pintu depan dah ada meja pool. Sebelah meja pool tu pula ada arcade game. Dekat tingkat 1 pula sebelah ruang tamu tu ada bilik karaoke yang besar. Yang mana bawa anak-anak kecil tu, tingkat 2 ni paling diorang suka. Dia ada mini playground kat sini. Dekat belah luar tu pula ada kolam. Kolam dia ni boleh tahan besar juga. Siap ada jacuzzi lagi dalam kolam tu. Dia punya entertainment banyak kan. Korang tengok meriah ke tak meriah. Bilik dia macam saya katakan tadi, ada 6 total kat sini. Semua bilik ada katil queen dan semua bilik ada aircon. Boleh masuk 20 hingga ke 25 orang kat sini. Homestay ni dekat area Bukit Baru. Dia dekat jugalah dengan bandar. Harga untuk homestay ni bermula daripada 1,900. Tapi kebiasaannya diorang akan datang ramai-ramai. Jadi bila dah share-share tu tak adalah mahal sangat kan. Nama rumah ni Datuk Villa Homestay. Saya letak siap-siap nombor telefon owner. Yang mana nak booking ke ataupun nak tengok harga dulu, kau boleh contact je owner. Cuti ni dah boleh dah plan datang dekat Melaka.